Eh, mau pergi jumpa Sazmi ke malam? Kenapa? Tahu lah aku. Juga apa, mama hangau ngadu. Dah lama kau tengok? Ada Facebook. Tu. Dah tu ada ke mana-mana mau main? Ada yang gapo. You surat. Surat. Surat apa? Surat cinta. Tanya soalan. Surat amarah lah. Dah ya? Dah biasa. Ajak caranya ni datang. Dodi. Tak reti aku orang mahal beli sikit. Dekat setengah jam dah kita duduk sini saja. Sepatut pun duk kata benda. Awak nak apa benarnya jumpa saya? Saya jumpa awak, saya nak tengok awak je. Saya tak mau cakap pun. Lah, kalau gitu, baik awak tengok gambar dekat IG je. Kat IG dah sama. Kenapa yang duk samanya? Kat IG gambar dah gerak. Kalau depan-depan gerak. Jom je. Dah kita sign deli anak Sazmi tau. Nak tahu apa dah? Nak tahu bukan dekat kita tau. Senang tau. Sign itu. Aduh. Panik je aku nak tahu. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni Azrai ada nak share dekat korang satu game ini. Game ni ialah bernama Game Genshin Impact. Game Genshin Impact ni ialah satu permainan dengan dunia terbuka. Korang akan bermula di dunia Teva di mana semua kuasa melonjak naik. Dan korang akan mencari jawapan daripada The Seven. Dan game ni sangat-sangatlah best. Korang boleh main all the way dari pagi sampai ke malam. Memang syok sangat-sangat dengan karakter yang korang boleh pilih macam mana yang korang nak. Sekarang ni Genshin Impact dah versi 3.6. Okey, apa yang best dalam versi 3.6 ni iaitu salah satunya watak baru. Watak 5-star Dendro karakter iaitu Baizu. Dan juga karakter 4-star baru iaitu Kaveh. Okey, dalam versi 3.6 ini ada juga bos baru iaitu Guardian of Apex Oasis. Ada juga kawasan baru iaitu Girdle of the Sand. Dan yang paling best sekali, korang boleh tonton siaran langsung Genshin Impact versi 3.7 yang akan berlaku pada 13 Mei ini. Okey, sepanjang siaran langsung tu berlaku membolehkan korang mendapatkan 300 kod Primogen. So korang boleh download di platform PS4, PS5, Android, iOS dan juga PC. Korang boleh download menggunakan kod Azrai untuk mendapatkan Primogen dan juga Adventure Experience. Saya nak pergi dah ni. Kat pergi, set-set tu lalu. Tengok kita dua, dak-dak kot. Saya dulu lah. Kenapa-napa, saya WhatsApp awak ni. Okey. WhatsApp tu balas Jangan nak balas. Saya pergi dulu dah. Bye. Nak tu. Dari mana mu? Kan, aku dengar mengenai surat abang kata akhir tadi. Buah aku khabar. Apa yang payah nak dengar kata? Kita tak ada apa-apa dah, Kang. Kenapa aku kena dengar cakapmu? Mu hak aku. Bila masa aku lepas mu? Dah. Dah rebel dulu. Macam tu. Aku tak mahu dah kamu. Budak faham ke? Lepas je lah aku. Tengok. Mu hak minta.
Tak boleh sakit. Boh. Awak tak apa betul tu? Kamu siapa? Abang dia. Tak ada benda apa pun. Tapi kita orang jatuh. Jangan jadi rayu. Apa? Kau nak suruh aku ikut cakapmu? Hei! Beramu! Camelia. Dari mana ni? Aku dari jumpa kawan tadi. Weh, free tak petang ni? Petang ni? Free je kot. Apa? Jangan tengok wayang? Tak wayang? Ada mu baru keluar ke? Mu apa? Jali. Jali? Katong? Ya. Mu ni betul? Betul lah. Apa? Jali? Aku nak gigak sana boleh? Mu ni aku ajak. Mu nak Aimu beli ya? Oh, Aimu lah. So, dia sengaja. Mu nak apa benar? Mu dah pasti apa dengan aku? Ada gapo? Saja. Aku memang suka tengok orang maru. Tambah-tambah lagi orang tu sepombong. Mu ni memang setan kan? Mak pak mu dah ajar ke? Mulai kali lagi. Aku khabar. Mak pak mu dah ajar ke? Mu nak tunggu aku ke? Tunggu lah. Cepat tunggu. Mu nak gimana? Mari sini tunggu aku. Pasal jatang gila. Perangai macam setan. Mari sini tunggu aku. Camelia. Mu ni buat apa Duk dengar kata aku. Jangan dilayang Firash tu. Pasal mu nak aku buat apa? Lok je you buat gitu. Lagi dilayang, lagi dibuat. Sampai bila nak diang? Aku benci jatang tu. Mu ni. Kita ni saing di backup lah satu sama lain. Bagaimana? Betul tak? Betul dong, aku setuju lah. Nak buat muka ber. Macam mu. Mu nak share Azmi. Kalau awak ada masalah apa-apa ni, khabar dia. Bukan awak mereh buat kerja apa semua bagus, dah kelas apa semua. Tak? Ada masalah kata orang apa semua tak ada. Dulu je lah. Betul tak? Betul lah. Mutus saja. Best movie tadi kan? Ciknya kata tu. Ingat tak? Ada satu dialog tadi tu Kang. Dialog yang mana? Ada. Jangan kita bencikan seseorang. Sebab benci boleh bertukar menjadi sayang. Dan sayang boleh bertukar menjadi benci. Macam kena je denganmu. Kenapa yang kenanya?
kenalah. Mungkin bencikan Firash. Oh, aku nak kata rasa benci ni akan bertukar jadi sayang lah. Dengan orang lain, mungkin. Tapi kalau dengan jantan tu, sorry. Memang tak akan. Eleh, cakap besar. Hati kita ni bolak-balik tau. Dah. Nak makan mana ni? Cepatlah.